Trump tu nak datang negara dia orang. Dia orang tahu dah dia tu siapa. Dia tu lah dalang sebenar dalam genocide ataupun pembunuhan yang berlaku dekat negara haram tu. Dia tu lah kawan baik negara Perdana Menteri atau Presiden Israel. Dia tu lah Barua yang sebenar. Dah kita ni pula yang menyanjung dia. Lepas tu Max kita pergi pula sign agreement. Membeli produk ataupun barang daripada US bernilai 1 trilion ringgit. Kau ingat sikit ke 1 trilion ringgit? 1 trilion tu banyak. Yang aku pelik ni, BMX kita ni tak tanya dulu ke, tak bincang dulu ke dengan Menteri Kewangan sebelum Menteri Kewangan kan dia. Aduh, mesti sebelum bincang tu kan, sebelum dia sign tu, sebelum dia sign tu dia tanya diri sendiri kan, nak sign ke tidak kan. Dia sendiri pun jawab lah, hati dia pun kata lah sign je lah kan, apa dah. Itu contoh lah, imaginasi aku je lah. Lepas tu pula adalah aku tengok dalam komen-komen dekat page menteri kita ni, menteri-menteri kerajaan ni, ataupun menteri daripada kerajaan sendiri yang mengatakan pembelian 1 trilion tu tak menggunakan dana kerajaan pun, sebaliknya dana daripada syarikat JLC. Aduh, penat tau nak explain tau. MAG, Malaysia Aviation Group tu membeli 60 buah, 30 tambah 30, 60 buah Boeing daripada US. Lepas tu lagi Petronas spend 14 bilion beli gas. Telekom beli adalah spend, aku tak ingat lah apa. Lepas tu TMB beli arang batu berapa juta lah. Tu bukan dana kerajaan lah. Habis tu dana dari mana? Duit bapak kau. Apalah. Dah tentulah JLC tu kepunyaan JLC, khazanah. Khazanah tu milik kerajaan. Alah, wang kerajaan, wang rakyat. Manalah ada satu syarikat swasta yang mempunyai dana yang banyak macam tu. Kalau betul pun syarikat swasta, kau ni pak-pak menteri semua ni yang menyebut nak pergi sign MOU tu dah kenapa? Kau nak spin apa lagi ni? Aduh, dah lah mengantuk lah aku macam ni, nak tidur dululah.